Tak tidur ke? Ya, tak boleh tidur. Aku tak tahu kenapa tak boleh tidur. Kenapa tidur lagi? Tak boleh tidur lah, kepala pening. Insomnia. Tidur awal ke tadi? Tak tidur pun. Tapi tak tahu lah. Sekarang tak boleh tidur tu. Esok pagi dah ada hal. Nangis ke? Asal ramai cakap nangis? Ini bukan nangis ni, maknanya muka tak ada makeup. Muka aku tak makeup nampak macam ni ke? Nampak macam nangis ke? Ini papa cari layu je muka macam nangis. Tak, sebab aku tak makeup. Sebab tu korang nampak muka aku macam menangis. Padahal nak menangis apa? Muka macam penat je. Ya Allah, hai. Salam hai. Orang kaya. Apa orang kaya je duk kau ni? Tak boleh tidur lah. Nak apa ni, nak cari kawan. Muka penat masak. Dia nak tengok gigi. Nothing special pun. Korang malam-malam ramai lagi. Ramai lagi dalam ni. Ya, aku rasa muka aku macam barai. Macam barai sangat duk. Tapi aku tak boleh tidur. Korang ajaklah borak. Baring lah you. Duduklah kak. Asal orang suruh duduk tu? Korang ni suka pelik-pelik kan? Tengok outfit tidur. Orang tak pakai apa-apa. Orang tidur tak pakai apa-apa. Kusut semacam je. Ya, sebab nak tidur dah. Tapi tak boleh tidur. Dia macam nak tidur tapi tak boleh tidur. Macam tu lah. Nak datang boleh. Tak payah nak datang pula. Tutup lampu baru boleh tidur. Sejujurnya aku takut dah tidur buka lampu. Takut tidur tutup lampu. Ya Allah, seramai sangat muka aku ni guys. Dah kacik baik tidur. Berminyak muka.
Yelah, aku nak tidur. Orang pakai skincare tadi, bukan berminyak. Ni skincare. Namanya skincare. Dekat sikit. Kau nak dekat macam lagi? Ni dah dekat ni. Ada kacaukan ke? Apa benda ni weh? Ya Allah, buat live saja je. Masuk dalam skrin. Stay mana? Duduk sikit tak selesa. Mana kenapa mata macam... Bulu matahari ke? Tak ada. Ni bukan bulu matahari. Ni bulu mata palsu. Bulu... apa yang cakap? Bulu mata palsu. Ada mata ngantuk tu. Maksudnya aku tak boleh tidur sebab tu aku buat live. Tu je dah mata tu. Memang dah mengantuk juga. Tapi aku tak boleh tidur masalahnya. Guys, aku insomnia. Okay, bye. Okay, bye-bye. Tolonglah you nak duduk. Ya Allah. Saya nak tidur tapi tak boleh tidur. Saya tak nak duduk. Duduk baru boleh tidur. Pandai. Saya jangan ditutup lah. Apa benda? Pening kan goyang-goyang. Okay, sorry. I'm for Maria. Dekat sikit. Buat pose dekat sikit muka aku tengah barai ni. Dah lah saya live dulu korang. Tidur lagu sambil Maria. Kau 05 tak boleh dah. Kau 05 bahaya guys. Bahaya nak kau 05 guys. Janganlah. Sikit-sikit nak ban TikTok ni. Janganlah ban. Tepikan kain tu. Kain apa sen? Kalau ni ajak saya borak, saya end live lah. Jangan takut kat saya seorang-seorang je. Siapa yang teman saya tidur. Siapa pegang kamera? Saya pegang lah, tengok ni. Ni. Tepikan kain tu. Ini bantal. Kain apa kau ni, ya? Kat belakang tadi macam nampak bayang. Belakang ni dinding je kita. Baring lah betul-betul. Tak boleh dah, bahaya dah. Tepikan bantal tu. Lambat lagi. Kata nak gatal malam-malam ni.
Alah nak tengok please. Tengok apa kau ni? Kau risau lah. Pakai selimut. Kau lagi bahaya siap. Aku kalau bergerak sikit ni semua kantai ke tak? Aku rasa aku dia pakai baju lah. Aku rasa bahaya kau orang ni. Kenapa mata awak tu? Tak, aku tak make up sebab tu korang nampak aku macam apa ni? Pucat, macam tak bermaya. Nak tengok baju kalau apa boleh. Aku rasa siapa tu belakang? Tak ada, aku seorang je. Mata macam bengkak. Taklah, ni bukan bengkak. Aku tak make up. So dia nampak macam apa? Yang berbahayanya. Aku dah pakai baju guys. Barulah aku tak seram. Tapi aku still serebe. Sebab sebenarnya nak tidur dah. Buat apa ramai-ramai dalam ni? Tak tidur lagi ke semua ni? Kita orang ni kelojo tau. Jangan kelojo-kelojo. Bukan masak ni. Tadi kenapa? Tak, aku terpakai baju. Aku risau aku tu spill apa-apa kat sini. Aku risau aku terspill. Bukan-bukan kat korang nanti. Korang suka lah. Memang suka lah. Ya Allah. Korang sorry kalau aku memang serebe tau. Sebab sebenarnya aku memang nak tidur tadi. Tapi sebab aku tak boleh tidur. Sebab aku buat live. Kat situ pukul berapa? 3.50. Kau kat mana ni? Saya KL. KL pukul 3.51 lah. Muka dah cantik tapi bilik aku sepah guys. Sebab tu aku tak nak duduk. Sebab tu aku buat live macam ni je. Saya dekat Spain.
Aku masuk M. Maria. Maria. Nak duduk. Duduk elok lah. Akak air beg tu macam gelap lah. Maria asal Kelantan. Bukan, asal Johor. Maria Johor kat mana? Kat Batu Pahat. Tak lapar ke? Tak, saya dah makan Club Nine banyak tadi guys. Pakai skincare apa? Air huduk je guys. Sana hujan tak? Tak. Tak boleh start duduk. Bilik saya bersepah. Luka hari tu dah okey ke? Tak tahu korang nampak ke tak lah. Tak tahu lah korang nampak ke tak. Dah lah guys, saya end live lah guys. Bila nak tidur ni kalau macam ni bila nak tidur ya? Lepas tu aku nak tidur, aku letak handphone kat sini, lepas tu aku tidur ke macam tu ke? Janganlah end. Lepas tu aku letak handphone dekat situ. Lepas tu aku tidur. Letak handphone dekat situ. Aduh, asal muka aku merah ni? Ah, tercakar muka ke? Kuku aku ni dah lah panjang guys. Naya kalau tercakar muka. Kita orang teman. Risaulah kau teman aku tidur. Titik merah. Agaknya tadi saya pakai baju, saya tercakar kot. Saya sekali teman. Tadi garu. Ya ke? Saya garu tadi Habislah guys. Nangis ke Maria? Ya Allah, sumpah tak nangis. Ni saya tak make up muka. Saya tak make up. Bukan sebab nangis. Sebab kita tak nangis guys. Dunia ni sementara je tiba. Belum ada ori ke cantik tak? Ni bukan ori. Ni kita buat dia. Mini love 1. Ya Allah, aku rasa aku memang dah serabai. Okay, sekarang aku nak end live sebab aku rasa aku dah serabai gila. Okay, bye. Bye-bye.